salam sejahtera kepada Pensarah Dr. Fairuz bin Madli untuk subjek SCCAJ 3123 Komunikasi Perundingan bagi semester Januari sesi 2026/2027 dalam kurungan JJ 261 dan rakan-rakan sekalian. Kami dari PJJ UUM kumpulan MCU akan membentangkan tugasan bertajuk Strategi Komunikasi dan Perundingan Antarabangsa Perundingan Pulau Batu Putih, iaitu antara negara Malaysia dan negara Singapura. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Suzana binti Ishak dengan nombor matrik 296603, Boniface Kilong anak jimat nombor matrik 296635, Imelda Indi anak minggu 296637, Mata anak Austin nombor matrik 296639. Untuk pengenalan, perundingan berkaitan Pulau Batu Putih antara Malaysia dan Singapura merupakan satu bentuk perundingan diplomatik antarabangsa yang melibatkan isu kedaulatan wilayah dan kepentingan strategik negara. Berdasarkan teori komunikasi perundingan, jenis perundingan ini boleh dikategorikan sebagai perundingan antara negara, dalam Inggerisnya interstate negotiation, yang dilaksanakan dengan komunikasi formal, berhati-hati dan berstrategi tinggi. Dalam perundingan diplomatik, setiap kenyataan dan tindakan yang diputuskan membawa implikasi politik serta undang-undang. Justru, mesej yang disampaikan hendaklah jelas, konsisten dan berlandaskan kepentingan nasional. Melalui situasi yang dinyatakan, perundingan antara negara Malaysia dan Singapura telah melibatkan isu sensitif seperti kedaulatan, sejarah dan undang-undang antarabangsa, di mana proses perundingan memerlukan pemahaman mendalam terhadap perbezaan gaya komunikasi dan budaya. Untuk tugasan ini kami menggunakan teori komunikasi Edward T. Hall. Salah satu teori yang relevan dalam menjelaskan perbezaan ini ialah teori komunikasi konteks tinggi, high context, dan konteks rendah, low context, yang diperkenalkan oleh Edward T. Hall pada tahun 1976. Menurut Hall, budaya konteks tinggi lebih bergantung kepada mesej tersirat, hubungan sosial dan isyarat bukan lisan. Manakala budaya konteks rendah menekankan mesej yang jelas, eksplisit dan berstruktur. Dalam teori ini terdapat dua perbezaan gaya komunikasi yang wujud antara delegasi Malaysia dan Singapura dapat dilihat seperti berikut. 1. Nada komunikasi dalam menyatakan ketidaksetujuan. 2. Gaya komunikasi yang berstruktur berbanding penekanan terhadap hubungan diplomasi. Terima kasih Boniface. Saya Suzana binti Ishak, nombor matrik 296603 akan membentangkan slide yang seterusnya. Saya akan menerangkan mengenai dua gaya komunikasi yang dikenal pasti dalam perundingan Pulau Batu Putih di antara Malaysia dan Singapura. Yang pertama adalah nada komunikasi dalam menyatakan ketidaksetujuan. Singapura lebih menunjukkan ciri budaya
komunikasi berkonteks rendah di mana mereka menekankan kejelasan dan ketepatan mesej. Ketidaksetujuan mereka terhadap perkara ini dinyatakan secara langsung serta disokong dengan fakta dan dokumen yang bertulis. Yang kedua adalah negara Malaysia lebih cenderung kepada budaya berkonteks tinggi di mana budaya konteks tinggi ini biasanya menyampaikan pandangan secara berlapik dan berhati-hati. Dan ketidaksetujuan dinyatakan secara tidak langsung demi untuk menjaga keharmonian dan hubungan diplomatik untuk jangka masa panjang. Selain itu juga, dalam budaya konteks tinggi, makna sesuatu mesej sering tersirat dan difahami melalui konteks hubungan serta sensitiviti budaya. Perbezaan gaya komunikasi yang kedua adalah gaya komunikasi yang berstruktur berbanding penekanan terhadap hubungan diplomasi. Pendekatan komunikasi konteks rendah yang digunakan oleh negara Singapura memberi penekanan terhadap penyampaian mesej secara jelas, berstruktur dan berpandukan fakta serta dokumen undang-undang. Perbincangan disusun secara sistematik dan berfokus kepada kandungan mesej yang ingin dinyatakan secara literal dan eksplisit, iaitu dinyatakan secara jelas, terus terang, tanpa maksud tersirat. Manakala Malaysia menitikkan hubungan sejarah antara negara serta nilai-nilai kejiranan serta semangat kerjasama menjadi asas penting dalam membentuk suasana perundingan yang positif dan harmoni. Elemen kepercayaan dan kesefahaman bersama bukan sekadar pelengkap dalam gaya komunikasi ini, tetapi juga dianggap sebagai prasyarat dalam usaha mencapai persetujuan yang berkekalan. Selain itu, komunikasi tidak hanya tertumpu kepada kandungan mesej secara literal, tetapi turut juga menitik beratkan dimensi hubungan di antara kedua-dua negara secara interpersonal, sensitif budaya dan rasa hormat antara satu sama lain. Pendekatan ini mencerminkan keutamaan terhadap pemeliharaan hubungan antara kedua-dua buah negara bagi jangka masa yang panjang berbanding pencapaian keputusan secara segera. Salam sejahtera, nama saya adalah Imelda Indian Minggu, nombor kemetrik 296637 sebagai pembentang yang ketiga. Saya akan membentangkan berkenaan strategi komunikasi perundingan. Dalam konteks perundingan antarabangsa, strategi komunikasi yang menggalakkan dialog memainkan peranan penting dalam memastikan proses perundingan berjalan dengan lancar dan berkesan. Pendekatan ini menekankan komunikasi dua hala yang aktif di mana kedua-dua pihak bukan saja menyampaikan pandangan masing-masing tapi juga mendengar, memberi maklum balas dan berusaha memahami perspektif pihak lain. Dalam perundingan antarabangsa berkaitan dengan Pulau Batu Putih, strategi komunikasi yang paling sesuai ialah gabungan komunikasi berasaskan dialog. Dialogue-based communication dengan strategi win-win integratif. Gabungan ini dilihat paling efektif kerana ia bukan sahaja membantu kita dalam menangani perbezaan budaya komunikasi antara Malaysia dan Singapura, malah ianya juga dapat meningkatkan peluang mencapai persetujuan yang seimbang dan berkekalan. Menekankan interaksi dua hala yang aktif di mana kedua-dua pihak saling bertukar pandangan, menjelaskan kekeliruan dan memberi respons secara terbuka. Dalam situasi ini, wakil Malaysia perlu memastikan komunikasi tidak bersifat sahala. Sebaliknya memberi ruang kepada pihak Singapura untuk menyuarakan pandangan mereka.
Pendekatan ini membantu mengurangkan salah faham yang mungkin timbul akibat daripada perbezaan gaya komunikasi kita, di samping meningkatkannya lah. Selain itu, komunikasi berbentuk dialog juga berperanan dalam membina kepercayaan dan kerjasama. Apabila kedua-dua pihak diberi ruang untuk menyuarakan pandangan dan merasakan diri mereka didengari, tahap kepercayaan akan meningkat. Keadaan ini secara tidak langsung dapat mengurangkan ketegangan, khususnya dalam rundingan yang melibatkan isu sensitif seperti kedaulatan. Strategi ini turut menyokong penyelesaian masalah secara bersama, joint problem solving. Melalui dialog yang terbuka, kedua-dua pihak boleh meneroka pelbagai pilihan dan alternatif secara bersama, bukannya berpegang pada satu pendirian sahaja. Ini selari dengan pendekatan win-win yang menekankan pencarian penyelesaian yang dapat memenuhi kepentingan kedua-dua pihak. Dengan adanya komunikasi yang efektif, proses mencari titik persamaan menjadi lebih mudah dan praktikal. Secara keseluruhannya, komunikasi yang menggalakkan dialog merupakan strategi yang paling relevan dalam perundingan antarabangsa. Ia bukan saja membantu meningkatkan kefahaman, malah membina kepercayaan serta membuka ruang kepada penyelesaian yang lebih kreatif dan saling menguntungkan. Oleh itu, pendekatan ini wajar diamalkan oleh wakil Malaysia bagi memastikan perundingan berjalan secara profesional, berhemah dan mencapai hasil yang positif. Itu saja daripada saya pembentang yang ketiga, dan seterusnya akan diteruskan oleh Puan Martha. Sekian, terima kasih. Seterusnya iaitu taktik dan etika komunikasi perundingan. Bagi menyokong pelaksanaan strategi tersebut, beberapa taktik komunikasi perlu diaplikasikan secara bijaksana. Pertama, penyesuaian gaya komunikasi amat penting dalam menangani perbezaan budaya antara kedua-dua negara. Wakil Malaysia perlu menyampaikan mesej secara jelas, tersusun dan berasaskan fakta bagi memenuhi jangkaan pihak Singapura yang cenderung kepada komunikasi konteks rendah. Yang kedua itu penggunaan kriteria adjektif juga merupakan taktik penting dalam perundingan. Setiap hujah perlu disokong oleh bukti yang kukuh seperti dokumen sejarah, peta dan prinsip undang-undang antarabangsa. Taktik ini membantu menjadikan perbincangan lebih rasional dan berfakta serta mengelakkan pertikaian yang bersifat emosi. Seterusnya iaitu kemahiran mendengar secara aktif perlu diamalkan oleh wakil perunding. Ini melibatkan usaha untuk memahami sepenuhnya hujah pihak lawan sebelum memberikan respons. Mendengar secara aktif bukan saja membantu mengelakkan salah tafsir, malah menunjukkan sikap hormat dan profesionalisme. Seterusnya iaitu dalam perundingan antarabangsa berkaitan Pulau Batu Putih, selain menekankan strategi dan taktik komunikasi perundingan, etika perundingan juga merupakan elemen yang sangat penting kerana ia menentukan tahap kepercayaan, kredibiliti dan keberkesanan keseluruhan proses perundingan. Etika yang baik bukan saja membantu mencapai persetujuan, malah memastikan hubungan diplomatik antara negara terus dipelihara dalam jangka panjang. Etika yang perlu ditekankan adalah kejujuran dan ketedusan, menghormati pihak lawan, integriti dan profesionalisme, pematuhan kepada undang-undang dan norma antarabangsa serta penjagaan kerahsiaan maklumat. Kesimpulannya, keberkesanan perundingan antarabangsa berkaitan Pulau Batu Putih bergantung kepada gabungan yang seimbang antara strategi komunikasi, taktik dan etika perundingan. Dari segi strategi, pendekatan komunikasi berasaskan dialog yang disokong oleh konsep win-win, membolehkan interaksi dua-dua hala yang terbuka, meningkatkan kefahaman serta memberi tumpuan kepada kepentingan bersama. Seterusnya kesimpulan iaitu keberkesanan perundingan antarabangsa bergantung kepada integrasi strategik antara dialog dua hala yang berteraskan prinsip menang-menang, pelaksanaan taktik sistematik serta penyelesaian gaya komunikasi dan kriteria adjektif demi kejelasan mesej serta pematuhan teguh terhadap etika profesional seperti integriti dan rasa hormat yang menjadi asas utama dalam membina kepercayaan serta menjamin kejayaan diplomasi secara keseluruhannya. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.